Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Akil Naha. Okay guys, so hari ni Akil nak buat review sedikit tentang barang yang Akil dapat daripada event yang Akil pergi hari ni. Kolektor-kolektor kat luar sana mesti kenal jenama ni. Jenama Tomica ni memang orang kata famous lah. Biasanya kalau Akil pergi event-event mainan ni, biasa dia akan memang membekalkan kita satu set yang menarik ni. Dah geram betul lah. Sebab apa Akil memang tahan diri Akil tak nak buka beberapa benda yang special kat dalam ni. Sebab Akil dah lama kan tak buat video-video unboxing ni. Jadi unboxing. Let's go. Let's go. Okay, ni dia penampilan kat depan dia. Nampak? Ni kat tepi. Ni kat sini. Ni pula follow us. Memang betul-betul premium Akil memang excited guys. Okay, sebab Akil memang malam ni memang aku nak buat review pasal Tomica ni kan. Jadi Akil macam okay, tak apalah, aku pasang kamera, pasang lighting, kita unboxing. Let's go. Okay, jadi apa benda yang kita dapat? Yang pertama kita dapat ialah, okay, ni ialah topi Tomica. Okay, nampak ni? Ni dia. Okay, topi. Jadi macam mana kita nak ni? Macam ni. What the? Tadi Akil rasa macam dia terbuka. Jap. Allah, macam mana? Dah tak nampak kamera ni. Weh, terkoyak agak weh, sekejap lagi. Macam ni lah guys. Macam ni lah. Okay. Ni baru betul. Sekejap. Mari sini kita tengok. Ini apaan ni? Ayoyo. Macam mana rupanya boleh pakai macam ni kan teman? Bagaimana ni? Macam ni kot. Hampir jadi. Dia nak jadi lah. Weh, terkoyak. Allah, macam mana? Dah tak nampak kamera ni. Weh, terkoyak agak weh, sekejap lagi. Weh. Inilah sebab ambil topi budak-budak. Tapi nak pakai. Okay, let's go. Kita tengok apa lagi ada kat dalam. Sebab kat dalam ni quite heavy. Nampak dengar. Okay, so barang yang kedua ialah ni dia. King Tomica Classic since 1970. Ni dia. Okay, kita dapat buku. Okay. Sedap. Cantik ni kulit dia. Okay. Nice. Okay. Keep dulu. Ada barang kat atas ni. Ya. Barang apa ya? Okay, tak apa guys. Okay, tadi kita ada gangguan. Okay, gangguan. Tapi tak apa. Kali ni kita akan sambung. Okay. Ya. So, jom kita sambung balik guys. Maaf tadi ganggu sikit ada perbualan sedikit. So, ni stiker yang kita orang dapat. Kita akan pakai kat sini atau kat sini lah. Macam ni. Ini kira macam special lah. Special untuk influencer dan juga media-media yang buat pasal Tomica punya event hari ni. Barang yang ketiga kita akan review. Okay. Yang ni kita nak tunjuk kat korang lagi walaupun Akil dah tengok. Tapi tak naklah spoil Sebab kita nak unboxing ni sama-sama guys. So no spoiler. Okay, no spoiler. Okay. Wah, yang ni pun berat-gerak ni. Wow. Well. Apa yang kita dapat? Kita dapat botol air daripada Tomica. Okey. Wah. Ini dia. Okey. Botol air daripada Tomica. Okey, rasa premium gila. Okey, daripada tekstur dia pun memang sangat-sangat menarik. Best ni. Saat-saat yang kita nantikan. Yang tinggal sekarang ni dalam kotak ni ada dua je guys. Yang paling menarik dan yang paling Akil nantikan. Okey, jap kita kasih drum sikit. Ini dia. Okey, iaitu kereta Mitsubishi. Yang ni ialah Mitsubishi Delica Mini Tomica 55 tahun anniversary. So kotak dia boleh katakan quite premium. Nampak? So kita nak buka daripada mana ni? Kita buka daripada tepi Takut ni terkoyak kotak ni. Aduh, sedih, menangis. Menangis tak berdarah nanti kan. Jadi kita buka chill. Ini dia tada. Yes. Bau kilang bosku. Okey, jom. Kita yang buat dia guys, bukan dia yang buat. Damn. Okey. Kalau Akil boleh tunjuklah kat korang betapa detailnya kereta ni. Nampak ni. Okey, memang gila-gila detail daripada depan, daripada lampu dia, okey, sampai ke dia punya logo-logo ni memang fantastik.
Okay. Tapi yang ni tak boleh buka lah guys. Ni tak boleh buka. Ni hanya macam ni je. Okay. Dia tak boleh buka, tak boleh apa. Tapi yang apa yang Akid respect pasal kereta Tomica ni ialah dia punya detailing yang dia letak pada kereta ni. Itu yang Akid respect lah. Oh, wow. So kita dah buka satu. Sekarang ni kita nak buka lagi satu. Ini menarik dia. Lagi satu. Okay, drum. Yes, ni dia guys. Okay, kita dapat Tomica Premium. Ni dia, nampak. Okay, dia punya depan pun alhamdulillah cun. Ikutkan kalau kotak ni terkoyak, dia punya harga value kereta ni jatuh lah. Okay, kalau Akid salah korang tolong betulkan, tapi Akid rasa macam tu. Okay, GTR. Ni lah tempat yang mak Akid dah buka tadi. Sebenarnya sayang guys, kalau kotak koyak macam ni, aduh rugi bye, rugi, gentle rugi. Wah, ini dia ya, kita punya kereta. So ini dia keretanya. Okay, ini pertama kali Akid pegang kereta ni. Oh yes. Wow. Jadi kalau kita buka ni, pintu dia boleh buka guys. Nampak ni. Semak. Oi. Tengah ni ingatkan crack. Rupanya dia memang ada design dia macam ni. Korang boleh nilai sendirilah Tomica Premium ni macam mana. Memang cantik. Tak apa, nanti kita bagi tunjuk dekat-dekat. So guys, Akid rasa tu je lah review Akid untuk barang-barang daripada event Tomica ni yang mana Akid dapat pada hari ni. Okay guys, thank you for watching. Jangan lupa like, subscribe, komen, hit button notification untuk korang dapatkan video-video Akid yang Akid akan upload selepas ini. Okay, so jangan tertinggal apapun. Bye. Jangan lupa subscribe.